Hai, Assalamualaikum. Pernah tak kita tengok seorang kawan sekerja ni, dia punya performance sentiasa top. Dan kita pun terfikir, wow, hebat betul dia ni. Kita semua pernah rasa macam tu kan? Tapi persoalannya, adakah itu semata-mata sebab dia berbakat? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang kita semua boleh belajar? Jom kita bongkar rahsia ni. Cuba dengar ayat-ayat ni. Mesti familiar punya. Dia tu memang berbakat. Wah, cepat betul dia belajar. Ataupun dia ni lain sikit, memang natural. Kan? Selalu sangat kita dengar. Benda-benda ni dah macam label mudah yang kita terus letak pada orang yang berjaya. Macamlah kejayaan tu satu anugerah magic yang tak semua orang boleh dapat. Dan inilah soalan paling penting yang selalunya kita atau syarikat kita tak tanya. Kita ni cepat sangat kagum dengan hasil dia sampai kita lupa nak siasat proses dia. Macam mana kalau saya cakap yang kecemerlangan tu sebenarnya bukan magic, tapi satu mekanisme yang boleh kita faham? Okey, jom kita masuk bab pertama, mengekut kecemerlangan. Kena faham konsep asas ni dulu. Kejayaan tu bukan satu kebetulan. Orang yang high performer ni dia tak berjaya secara nasib-nasib. Sebaliknya, ada satu corak, satu struktur yang sangat jelas di sebalik semua yang dia buat. Pendekatan ni kita panggil dia modeling. Dalam bidang macam NLP, ini benda penting. Kata kuncinya kat sini ialah struktur dalaman. Maksudnya apa? Maksudnya, kita bukan setakat tiru apa yang orang cemerlang tu buat. Itu senang. Yang kita nak buat ialah, kita nak faham macam mana dia berfikir sampai dia boleh buat tindakan tu. Kat situlah perbezaan paling besar. Jadi, apa benda sebenarnya struktur dalaman ni? Okey, bayangkan dia ada 3 bahagian utama. Nombor 1, cara dia susun fikiran dia. Kemas dan teratur. Nombor 2, cara dia buat keputusan. Sentiasa konsisten, bukan ikut sedap hati. Dan yang ketiga, cara dia urus emosi dan tindakan lagi-lagi bila tengah stres atau under pressure. Benda ni semua ibarat macam operating system dalam kepala dia. Cuba tengok perbezaan ni ya. Selama ni kita selalu tanya, apa yang kau buat? Soalan macam ni cuma akan bagi kita jawapan kat luar-luar je. Jawapan permukaan. Dah tiba masanya kita tukar soalan tu. Kita kena mula tanya, macam mana secara spesifik kau buat benda tu? Soalan ni yang akan bongkar rahsia sebenar di sebalik kejayaan dia. Okey, kita dah faham pasal orang lain. Sekarang, jom kita bawa benda ni jadi lebih peribadi. Sebab apa? Sebab konsep ni bukan setakat untuk faham orang lain, tapi yang lebih penting untuk faham diri kita sendiri. Percaya atau tak, setiap seorang daripada kita ada blueprint atau kod kejayaan kita yang tersendiri. Cuba fikir sekejap. Mungkin anda rasa, alah, kejayaan aku biasa-biasa je, tak ada apa yang hebat pun. Tapi itu tak betul. Hakikatnya, kita semua, termasuklah anda yang tengah dengar ni, kita semua pernah berjaya dalam sesuatu. Mesti ada. Contohnya macam mana? Mungkin anda pernah handle krisis dekat office dengan sangat tenang padahal orang lain semua dah kelang kabut. Atau mungkin anda pernah selesaikan satu masalah teknikal yang rumit gila. Atau anda berjaya capai target jualan yang rasa macam mustahil nak dapat. Masa itulah sebenarnya blueprint kejayaan anda tengah bekerja. Jadi, macam mana kita nak aktifkan blueprint ni? Senang je, ada 3 langkah. Pertama, kena pasti cari balik satu kejayaan spesifik yang pernah anda capai. Kedua, extract atau gali. Cuba ingat balik proses dalaman masa tu. Apa yang anda fikir, apa yang anda rasa, apa langkah-langkah yang anda ambil. Dan yang ketiga, bila dah dapat corak tu, kita ulang, pindah dan ajar. Ulang untuk situasi sama, pindahkan ke cabaran baru dan paling power, ajar pada orang lain. Okey, kita dah tengok dari sudut individu. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan tengok dari sudut organisasi pula. Bila kita cakap pasal prestasi syarikat, sebenarnya ada 2 jalan je yang dia boleh pilih. 1, terus-terusan bergantung pada bakat individu atau 2, mula membina satu sistem. Dan beza antara 2 jalan ni macam langit dengan bumi. Syarikat yang cuma harap pada bakat, dia akan sentiasa struggle dengan konsistensi. Kebergantungan dia pada seorang 2 superstar tu tinggi sangat. Risiko, jangan cakap lah. Bila superstar tu berhenti, habis kelam kabut. Tapi kalau syarikat tu bina sistem, ceritanya lain. Kejayaan boleh digandakan, tak bergantung pada individu dan risiko pun jadi jauh lebih rendah dan terkawal.
Jadi, tolong fahamkan benda ni betul-betul ya. Apa yang kita bincangkan ni bukan lagi pasal training biasa-biasa. Ini adalah satu anjakan paradigma, satu mindset shift. Ia adalah strategi teras untuk scaling untuk mengembangkan prestasi seluruh organisasi secara berterusan. So, kita dah sampai ke matlamat utamanya, iaitu beralih daripada mentaliti mencari wira yang dah siap kepada mentaliti membina sistem yang melahirkan wira. Kita nak wujudkan satu ekosistem yang boleh hasilkan ramai lagi wira baru secara konsisten dari dalam syarikat kita sendiri. Dengar betul-betul kod ni. Organisasi hebat tidak mencari hero. Mereka membina sistem untuk melahirkan hero secara konsisten. Mendalam kan? Organisasi yang betul-betul hebat, dia faham cari hero tu bagus, tapi bina sistem untuk lahirkan lebih ramai hero, itu lagi powerful dan sustainable untuk jangka masa panjang. Jadi, sebagai kesimpulan, kita kena definisikan semula apa makna cemerlang tu. Kecemerlangan tu bukan kualiti magic atau mistik. Ia sebenarnya adalah satu corak pemikiran, satu struktur tindakan, dan yang paling penting, ia adalah satu sistem. Sistem yang boleh dipelajari, boleh disusun, dan boleh digandakan untuk semua orang dalam organisasi. Dan inilah punchline utama perkongsian kita kali ini. Bakat mungkin boleh bagi kita percikan api kejayaan. Spark, tapi hanya sistem yang boleh pastikan api kejayaan tu sentiasa menyala dan berulang-ulang. Lagi dan lagi dan lagi. Tanpa perlu bergantung pada satu superstar sahaja. Jadi, persoalan terakhir untuk kita semua fikirkan bersama. Adakah kita nak terus jadi penonton yang sekadar kagum tengok individu-individu hebat, ataupun kita nak jadi arkitek yang mula membina satu sistem untuk lahirkan lebih ramai orang hebat dalam tim dan organisasi kita? Kita boleh terus kagum atau kita boleh mula membina. Pilihan di tangan kita. Faham ke faham?